Assalamualaikum. Minggu ni kita bersua kembali dengan cerita lekas night ride. Memang kita orang plan dah datang awal sebenarnya, nak rehat, nak baca kemah apa semua, nak parking paling dekat dengan entrance untuk masuk lekas. Persediaan macam tu lah bang, kita fun-fun je. Fun-fun saja. Abang Haji, okey mana ni persediaan? Kalau saya ikut Abang Jack je lah. Kalau dia 40 saya 40, kalau dia 20 saya 20, ikut dia. Abang Haji macam mana? Okay, Assalamualaikum. Kita sudah sampai ke destinasi dengan kemah siap cantik semua. Malam ni kita kayuh by Platu. Speed 25. Itu saja. Lama? Kasih kau okey? Okey. Abang Ali. Malam ni kita santai lah. Kita follow ya dia orang kan. Dia orang laju, kita laju. Dia orang slow, kita slow. Memang sesuai dengan keadaan kita orang, rider perlu duduk. So lebih kurang petang tu kita orang dah masuk dah santai-santai. Masuk dah maghrib, masuk permulaan untuk 78 km untuk kategori itu. Ni yang penting ni. Ini lebih kurang 1,000 Tajamnya? tak silap malam. Maka bermulalah mencari 78 km permulaan kayak yang santai dan tenang sebelum datang. Video. Jalan. Video. Walaupun perut semua besar, tapi tarik-menarik tetap mesti diganti. Jarak Bukit Setul ni daripada permulaan sehinggalah sampai ke Tol Setul lebih kurang 4 km lah. Oi, punya lagi. Lekas nak ride ni untuk segmen kom, dia dikira lebih kurang 2 km daripada permulaan pendakian di Bukit Setul ni. Di sini juga kumpulan kita orang yang 5 orang tadi tu dah mula mencari haluan masing-masing. So tak rushing lah, masing-masing dengan pace sendiri. Siapa nak pergi dulu pergilah, siapa nak relax layan saja Bukit Setul ni. Ben tak boleh. Tak boleh lagi. Saya awak. Untuk makluman, Ben pasang 2 kamera pada 2 basikal. Satu Depan. pada kamera Ben, dan satu lagi pada kamera member group ni. So senang dapat angle yang berlainan lah. Selepas tu kita ada water station yang pertama. Jadi makanan, air apa semua cukup. Terbaiklah perjalanan event lekas night ride ni. Yang kali ni special sikit lah sebab dia edisi ke-10 lah. Segala persiapan apa semua, makanan ke event lengkap lah. Tak ada sebarang kekurangan makanan, kenyang semua. Lam santai melayar kaki, akhirnya dah sampai dah ke Tol Ampangan. Maksudnya dah tak jauh dah untuk kita U-turn balik. Sebelum nak sampai U-turn ni, sini tempat best lah. Turun aja kerja ni memang syok lah. Tapi kena ingat, apa yang turun akan naik semula. So lepas pada U-turn tu, naik semula di kawasan tol. Untuk 78 km ni, elevation gain lebih kurang
Terima kasih kepada rider-rider yang laju. Jadi bolehlah kita orang menumpang angin sehinggalah finishing line. Satu ride yang menyeronokkan. Ya, sini. Datang ni dah. Alhamdulillah, selamat ride semua. So tamatlah untuk edisi kali ini. Kita bertemu, dapat lagi berjumpa tahun hadapan di Lekas Night Ride. Bye.